السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, tamunya syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua pada malam ini. Dapat sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkatannya dalam majlis kita pada malam ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan keampunannya ke atas kita semua, dan mudah-mudahan diterima segala amal kebajikan kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi siapa-siapa yang mungkin nak lagi kitab, masih lagi ada dekat saya, ada lagi nak ambil dulu pun tak apa, bayar kemudian pun tak apa. Kan penting ada kitab di tangan kita. Jadi siapa-siapa yang nak kat kitab di tangan saya ada lagi lah. Jadi ambil dulu pun tak apa, bayar kemudian pun tak apa. Tak bayar pun tak apa lah. Ambil lah, guna mengaji tak apa. Pokoknya kita dapat pahala lah. Ambil tak apa. Dan siapa-siapa yang nak lagi boleh lah. Waktu upah Malaysia kau dah ambil lah. Ambil baca tak apa. Ada lagi Melayu, ada lagi Jawi pun ada lagi. Melayu pun banyak lagi. Taklah sampai berpuluh dah. Ada lagi 4, 5, 6 macam itulah. Jadi siapa yang nak boleh ambil sekali lah. Ambil dulu pun tak apa. Sambunglah pada kitab itu, iaitu pada muka surat 3, iaitu kata musannif rahimahullahu ta'ala, qala syekhu musannifu rahimahullahu ta'ala, dan telah membilang salaf, jadi ulama terdahulu. Salaf ni maknanya ulama terdahulu akan luput sembahyang jemaah, akan balak, jadi akan musibah. Jadi ulama-ulama salaf, jadi ulama-ulama terdahulu, dia kira kalau sekiranya luput sembahyang jemaah, maknanya tak hari itu tak dapat sembahyang jemaah, iaitu kita dapat sembahyang jemaah ni kira-kira mana sebelum imam memberi salam lengkap ataupun cukup pada kata lafaz Assalamualaikum. Maka Assalamualaikum ataupun hal lengkap Assalamualaikum warahmatullahi, kan Assalamualaikum warahmatullahi. Maka nanti di dalam ni dia akan sebut lah. Jadi kalau kata sekiranya dia tak dapat hari itu akan sembahyang jemaah, maknanya tak kira lah waktu zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak ke, maknanya tak dapat dengan sembahyang tu dengan berjemaah, dia luput lah. Kan bagi ulama salah mengatakan bahawa kata, dia katakan itu adalah balak, itu adalah musibah. Musibah bagi dia kan, kerana tak dapat dengan tak dapat dengan jemaah.
Tu maknanya lebihnya dengan sembahyang Jumaat. Dan adalah setengah salah, kerana setengah daripada ulama terdahulu keluar ia ulama salah pergi ke kebun tamah baginya, kemudian balik. Akan balik ni maknanya pulang, ia tiba-tiba manusia sudah sembahyang asar, maka mengucap ia salah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan diucap sebab ulama salah menganggarkan bahawa kata tinggal akan sembahyang jemaah ni, maksudnya luput akan sembahyang jemaah itu adalah sebagai musibah ataupun sebagai balak. Kenapa? Kerana besarnya akan kelebihan daripada sembahyang jemaah itu sendiri. Maka bila tertinggal satu pun daripada sembahyang jemaah itu, maka seolah kata itu satu musibah, satu balak bagi kita. Ni ulama salah. Kita mungkin tak sampai lah ke tahap tu. Kita mungkin kata tak apalah, Zuhur tak nampak, asar lagi lah. Lepas tu asar pun tak ada enggak, maghrib lagi lah. Maghrib pun tak ada enggak, isyak pun tak ada, subuh lah halin tak gitu. Ke lima waktu tu pun kita tak pergi. Jadi ulama salah ni daripada sembahyang Jumaat ni tak tinggal satu pun daripada waktu daripada 5 waktu. Kalau sekiranya luput, itu adalah sebagai musibah ataupun sebagai balak. Dan ketika mana ulama salah ni, ketika mana mereka melakukan sesuatu pekerjaan, seperti kata masa ni pergi ke kebun, maknanya melakukan aktiviti kebun, itu kebun tamak. Ketika mana dia selesai daripada berkebun tadi, maka dia nak balik ke rumah, tiba-tiba manusia sudah sembahyang asar. Maknanya dia tengok orang dah selesai dari sembahyang asar. Maka apa dia sebut? Dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mungkin kalau sebut tu kata ada orang meninggal ke? Ada orang meninggal ke ataupun ada apa-apa kan? Jadi innalillah itu tidaklah kepada kematian saja. Apa saja yang musibah kena pada kita, itulah yang kita sebutkan, diucapkan dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kepada Allah kita datang, dan sesungguhnya kepada Allah lah kita kembali. Ni ulama salah ni dia sebut dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Kata dia, luput dah aku sembahyang jemaah ini. Luput dah aku akan jemaah ini. Sedangkan kalau ikut ada lagi sembahyang lain. Tapi ulama salah ni kira-kira kata itu adalah sebagai musibah dan diucapkan dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ia ulama salah tadi, jadikan kebunnya ulama salah tadi ni sedekah kepada miskin ganti kerugiannya. Jadi dijadikan apa? Kebun tamar tadi ni dijadikan sedekah kepada orang miskin, kepada fakir miskin. Nak kata ganti rugi daripada tinggal daripada sembahyang. Kalau ikut bukan kata sokma lah, mungkin ada hari tu terlewat ataupun terlambat maka tertinggal akan satu daripada sembahyang. Maka dengan tertinggal tadi daripada sembahyang tadi, luput akan sembahyang tadi ni, maka dia jadikan kebun tu sebagai sedekah. Maknanya tingginya keimanan ulama-ulama terdahulu. Kita akan mungkin ada sebut kita ada lagi sembahyang lain boleh lagi sembahyang. Tapi ulama salah ni tidak. Dia jadikan kebun tu sebagai sedekah, ganti daripada kerugian daripada luput sembahyang tadi. Gitu. Maka kata musannif, dan adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma luput sembahyang jemaah isyak. Luput sembahyang isyak ni jadi bersama dengan
Nabi SAW. Maka sembahyang ia Abdullah pada malam itu hingga naik fajar. Hingga naik fajar, hingga naik matahari. Kerana tampal kerugian itu, dan adalah sahabat Nabi SAW, iaitu Abdullah bin Umar. Ketika mana dia lupa akan sembahyang isyak berjemaah dengan Nabi SAW, maka pada waktu malamnya dia bangkit. Pada waktu malam tu dia sembahyang waktu malam hingga naiknya fajar. Kenapa ni? Ganti daripada kerugian, daripada tinggal sembahyang jemaah tadi. Itu maknanya lebih jemaah. Maka kata musannif, dan berkata setengah salah, jadi ulama salah, tiada melupu akan seorang oleh sembahyang jemaah melainkan dengan sebab dosa yang mengena ia, ia dosa tadi akan seorang. Dan adalah Abdullah bin Umar Al-Qawariri rahimahullahu ta'ala, tiada melupu akan dia, jadi akan Abdullah tadi ni sembahyang jemaah, kemudian datang ke rumahnya seorang tupah berhenti, maka bergaduh ia. Gaduh ni maksudnya bersibuk-sibuk, ataupun dia siap-siap nak cepat, dengan sebabnya hingga lupa sembahyang isyak berjamaah. Jadi kita akan lagi, iaitu Abdullah bin Umar Al-Qawariri rahimahullah ta'ala, dia lupa akan sembahyang jemaah. Kenapa ni? Lupa tadi, kalau ikut tak lupa akan sembahyang jemaah dia, tapi oleh kerana ada orang datang rumah, maka tumpah ke rumah dia. Maka waktu kata orang mari, bila orang mari ni takkan kata muduk masuk dulu, masuk wajah rumah dia, kan kata itu kan. Jadi dia akan masuk kan, dia raikan dulu apa semua. Maka dalam duduk raih itu dia duduk sibuk-sibuk nak siapkan diri untuk nak pergi kepada sembahyang jemaah. Maka dalam duduk sibuk-sibuk tadi ni, sehinggalah sekira-kira kata lupa akan sembahyang jemaah tadi. Jadi maknanya duduk sibuk, kata dia dah tetamu tu baru mari, maka layan saklu kan raih kan saklu apa semua, duduk sembang sak lebih kurang. Jadi ketika nak kata orang pergi duduk layan tadi ni, lepas tu lepas dah tu nak kesiap lagi lah. Tapi bila kata pergi, kan orang dah selesai dah sembahyang. Sebab kan tadi dia sibuk dengan tetamu. Baik, maka keluar ia, setelah mana dia raikan tamu tadi ni, maka keluar ia Abdullah Al-Qawariri tadi ni, pergi ke masjid, tiba-tiba ke semua masjid sembahyang ahlinya masjid. Dia pergi pada semua masjid ada lagi. Maka bila pergi tadi, semua masjid dah selesai. Contohlah kita kan, masjid Epoh kan, masjid apa begini, masjid hak dah kat kawasan ni lah, kita pergi tu pun tak habis dah. Pergi pun sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Pergi masjid pun Astaghfirullahalazim, dah zikir lah. Semua masjid semua semayang selesai dah. Kan. Kenapa tadi ni? Kerana melayah tetamu. Kan, sebab tu lah tetamu pun dia kalau dia mari, kena tengok dia punya situasi, yang melainkanlah kan dia mari tu memang waktu tu sampai kan. Baik, jadi orang yang hak jaga jemaah tu ni, dia akan dia raih kan, kita mesti kan raih tetamu. Tapi kalau kata waktu jemaah tu kan, kita boleh kan, kalau kata sebolehnya pergi juga kepada jemaah. Baik, jadi apa yang hak dibuat oleh Abdullah Al-Qawariri tadi ni, ketika mana dia pergi semua masjid semua dah selesai, maka kata musannif, maka ia pun Abdullah Al-Qawariri ni balik ke rumahnya hal keadaannya duka cita atas luput jemaah itu. Maka dia balik ke rumah hal keadaan dia rasa rasa macam tak ada semangat kan, duka cita ni kita tak semangat, rasa macam kan hilang dia punya mood. Jadi gitu. Bukan masalah lain, bukan sebab kata bukan sebab kata
ada tujuan lain. Kan tujuan kata dia tak dapat makan ke, dia tak dapat duit ke, contohlah kan, apa-apa sajalah. Bukan tujuan tu. Bukan kita mungkin lah kan, kita pergi, kita tahu kan, contohlah kan, kita tutup masjid kita, mata marilah malam ni ada buat kambing golek apa semua, lepas tu ada nasi arak apa semua, marilah. Kan, jadi mau ngelek-lek lah. Adi kan, dia pun kata, kawan dia pun kata, boleh. Adi bila mari ke masjid apa semua, mahyang kan, jadi kita ni sepak dah semayang. Jadi hak kawan tu dia tak sepak kan, dia tak sepak semayang kan. Sebab jemaah kata, sebab kawan dia kata kalau mu mari mu kena main jemaah, tapi kalau mari tak main jemaah tak boleh makan. Jadi dia pun tak apa, boleh Jadi kawan dia sepak main jemaah, tapi dia kan tak sepak. Maknanya orang dah, dia mari tu orang dah bagi salam. Kawan dah bagi salam, maka dia pun dah bagi salam balik kan, balik rumah. Jadi bila balik rumah dia tak silap kalau mari awal tak apa lah. Kalau mari awal apa boleh juga makan kan, boleh duduk tinggal tu. Kan duduk kat tinggal kata, hak kata tak boleh sembahyang kan, tak dapat amal jemaah tu, tapi duduk tinggal tu hidup boleh makan sedap lah, duduk fikir tu. Tu fikir kita lah dah. Jadi Allah Al-Qawariri ni dia tak fikir tu, dia duka cita bukan sebab lain, tapi dia duka cita itu adalah sebab luput semua jemaah. Kadang-kadang besarnya akan pahala jemaah semua jemaah tu sendiri kan. Maka kata musannif, dan berkata ia, berkata ia Allah Al-Qawariri tadi ni pada dirinya, maknanya dia kata dalam hati dia kan, oleh kerana kata aku tadi ni, oleh kerana kata aku tak dapat sembahyang jemaah, duduk cakap apa, duduk bisik-bisik kan dalam hati dia, oleh kerana aku tak dapat kata sembahyang jemaah ni, maka kan dalam kata waktu sembahyang tadi, maka Allah kata apa, Allah Al-Qawariri kata sembahyang jemaah lebih atas sembahyang seorang dengan 27 darjat. Maka dia kata aku tadi dah tak sepak dah, tak ada nak pergi sembahyang jemaah kan, sebab kan ada hal-hal yang tersebut. Maka kalau kata sembahyang jemaah ni adalah 27 kali ganda pahala. Dia kata dalam hatinya, kata sembahyang jemaah ni adalah 27 kali ganda pahala. Maka bila kata 27 kali ganda pahala ni, maka dia duduk cadang apa yang perlu dia buat. Maka kata musannif, maka ia pun Abdullah Al-Qawariri tadi ni sembahyang isyak itu 27 kali. Dia pun dia kata kalau kata sembahyang jemaah ni dengan 27 kali ganda pahala. Salatul jama'ati afdalu min salati fardhi bi 27 darajah kan. Itu adalah hadis yang masyhur kan, dia duk sebut dalam khutbah. Sembahyang jemaah ni lebih pahalanya daripada sembahyang seorang diri dengan digandakan 27 kali ganda pahala. Maka bila dia fikir ataupun sebut akan kata pahala tu dengan 27 kali ganda pahala, maka malam tu dia bangkit dengan sembahyang dengan 27 kali. Dia sembahyang isyak dengan 27 kali dia sembahyang. Dia sembahyang isyak dengan 27 kali sembahyang. Kita kalau luput dak lah kan. Kita luput balik tak apalah. Buat kena tak dah. Padahal kalau ikut dia dah kan, tapi dia aja buat lambat lah. Kan. Itulah kata waktu kata sebagai kita kata kita nak dapat sembahyang tu, sebelum azan tu kita kena buat persiapan dah. Buat persiapan sebelum tu lagi. Ni bukan kata dia buat persiapan waktu bila? Waktu kata sampai akhir kan, bila akhir dah akan sampai dia punya azan akhir dah. La ilaha illallah. Mau dia baru siap. Dah kalau mau mandi waktu tu kan, usok gigi apa semua dah, kata udah semayang dah. Kata sendiri duk Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kata semayang dah. Dia baru kira nak mandi. Ada sebelum daripada tu lagi dia kena bersiap lah. Bukan kata orang azan
ataupun waktu qomat tu baru dia nak bersiap. Sebelum lagi. Okay. Baik, jadi Abdullah waktu kata dia terluput tadi, maka dia pun sembahyang sembahyang isyak tadi dengan 27 kali, dengan sembahyang isyak. Setelah mana dia selesai daripada sembahyang isyak tadi 27 kali, kemudian ni maknanya selepas daripada kata dia sembahyang isyak dengan 27 kali, kemudian dia tidur. Abdullah Al-Qawariri tadi ni, dia kemudian selepas daripada dia sembahyang 27 kali, kemudian dia tidur. Selepas tu dia tidur. Maka ketika mana dia tidur, kata musannif, kemudian tidur ia Abdullah Al-Qawariri, maka bermimpi ia Abdullah Al-Qawariri. Maka dia, ketika mana dia tidur, maka dia bermimpi. Hal keadaannya ia menunggang seekor kuda. Dalam mimpi tu Abdullah tadi ni dia tunggang seekor kuda. Tunggang seekor kuda. Di belakang puak-puak yang berkuda. Dia naik kuda dan duduk belakang daripada orang-orang ataupun puak-puak yang sedang berkuda juga. Maknanya sama-sama naik kuda tapi dia duduk belakang. Kemudian maka ia pun ia Abdullah Al-Qawariri tadi ni bersungguh-sungguh memecuk kudanya di belakang mereka itu, iaitu mereka daripada puak-puak yang kuda tadi. Maka ketika mana dia naik kuda, dan ada lagi puak-puak lain pun naik kuda juga. Jadi hak puak-puak tadi ni naik kuda, derah ni, maka dia pun nak derah juga. Dia duduk belakang, dia pun nak derah juga. Maka ketika mana dia nak derah, dia pecuk akan kuda dia tadi ni, maka tiada sampai bersama-sama mereka itu puak-puak yang berkuda. Waktu kata dia ikut hak puak-puak berkuda tadi ni, kuda sama kuda kan laju kan. Jadi dia pun kehambat ke demo ni, dah hambat dia punya hak puak-puak kuda tadi. Sebab demo derah, dia pun derah juga. Jadi sama-sama derah, tapi derah hak kuda yang hak ramai-ramai jadi lagi. Jadi dia lu hambat, demo lagi laju, hambat lagi derah. Jadi bila hal keadaan gitu, maka dia tak sampai nak hambat hak puak-puak yang berkuda tadi. Maka kata musannif kemudian kata Abdullah Al-Qawariri tadi ni, ketika mana mengejar akan puak-puak yang kuda tadi ni, kemudian berpaling seorang daripada mereka. Maknanya dalam dia duduk derah tadi ni, duduk ikut hak puak-puak yang berkuda tadi ni, dalam ramai-ramai tadi ni, dia berpaling, maknanya tengok Abdullah Al-Qawariri. Dalam ramai-ramai tadi ni, dia tengok Abdullah Al-Qawariri ni duduk kejar dia ni, duduk derah, duduk ambak dia ni. Maka apa kata dia? Maka kata musannif berpaling seorang daripada mereka itu kepadanya, iaitu kepada Abdullah Al-Qawariri, serta berkata ia Abdullah Al-Qawariri serta berkata ke ia, iaitu adalah mereka tadi, berkata ia, engkau memenak kuda engkau saja, padahal engkau tidak boleh bersama-sama akan kami. Maka salah seorang tadi ni dia tengok kata demo derah, maka Abdullah Al-Qawariri pun derah juga pada waktu tu. Maka bila masing-masing dia ambak tadi, tapi Abdullah Al-Qawariri ni ketika mana duk ambak, lagi demo lagi derah, dah ambak lagi demo derah. Maka salah seorang daripada demo tadi ni berpaling, maknanya tengok kepada Abdullah Al-Qawariri, maka dia pun kata, sesungguhnya tunggangan kamu ni ataupun kuda kamu ni, ataupun engkau telah memenakkan kuda kamu sahaja. Engkau telah memenakkan kuda kamu sahaja. Dan kamu tidak boleh bersama dengan kami. Dan lelaki tadi ni daripada ramai-ramai hak tadi ni, dalam hak berkuda tadi, dia kata kalau kata mu derah pun, kuda mu hanya akan penatkan kuda ni saja, dan kamu tidak akan boleh bersama dengan kami. Kedua hamak lagi derah, hamak lagi derah Maka berkata ia Abdullah,
Kerana apa, hei saudaraku? Maka Allah pun katalah kepada hak laki tadi ni, daripada ramai-ramai tadi ni, sebab apa gitu? Maka jawab seorang, maknanya salah seorang daripada hak demo tadi ni maka jawab seorang itu, kerana bahawasanya kami sembahyang, kami akan isyak berjamaah. Kerana kami sembahyang, akan sembahyang isyak tu adalah secara berjamaah. Jadi sebab itulah hak kata, yang kata engkau kejar akan kami tadi, waktu kata nak sampai dah, tapi kan degah lagi. Waktu nak sampai dah, degah lagi. Waktu nak sampai dah, jadi degah lagi. Kerana kami adalah sembahyang isyak tadi adalah secara berjamaah. Maka kata musannif, dan engkau sembahyang hal keadaannya seorang, sedangkan engkau adalah sembahyang seorang. Kemudian jaga ia daripada tidurnya, dan ia duka cita. Kemudian selepas daripada kata lelaki tadi ni, dia kata kepada Abdullah Al-Qawariri tadi ni, hal keadaan, kata oleh kerana kami ni sembahyang jemaah dan engkau adalah sembahyang seorang diri, maka engkau tak akan bersama dengan kami. Maka selepas pada tu dia pun jaga, akan jaga hal keadaan dia bersedih, hal keadaan dia berduka cita, sebab kan luput akan sembahyang jemaah dengan berjemaah. Ini maknanya lebihnya kan, maknanya pahala daripada sembahyang jemaah tu lebih. Sebab itulah orang yang hak sembahyang jemaah ni kan besar pahala dia. Kan dia pusinglah kat mana pun, dia akan pergilah ke mana pun, dia akan jaga jemaah dia. Maka orang yang hak jaga jemaah ni, ataupun orang yang pelihara akan sembahyang jemaah ni, banyakkah kelebihan-kelebihan dia. Di antara kelebihan yang Allah Ta'ala beri orang yang hak jaga sembahyang jemaahnya 5 waktu, di antaranya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala angkat kesempitan dalam kehidupan dia. Maka kehidupan ni walaupun sulit, tapi Tuhan angkat menjadi mudah, walaupun kan kehidupan dia tu sederhana. Maka kita boleh lihat kan, orang tua kita dahulu, kan mak ayah kita dahulu, maka dia walaupun sederhana pekerjaannya, tapi kan Tuhan angkat kesulitan. Saya ingat waktu duduk mengaji dulu, kita mak ayah adalah kerja kampung je, dan kita waktu kita mengaji memerlukan duit, memerlukan belanja. Belanja tu kita kata kalau ratus pun masa tu mahal dah lah. Mungkin loni ni mungkin kita nampak ratus tu mungkin kurang sikit daripada dulu kan. Dulu kalau kata ratus tu ke mahal dah, 100, 200 tu ke mahal dah. Jadi kita ni waktu kita mengaji, kita memerlukan duit kan, nak belajar, nak beli kitab apa semua, memerlukan duit. Dan kemak dan juga pok kita ni kerja kampung lah. Kadang abang-abang kita pun kerja pun kadang bagi duit pun mungkin dalam hujung-hujung bulan ada gaji pun boleh bagi lah. Sebelum nak tu, sebelum kata dia mau nak hantar ke duit tu, mak ayah kita nak kena cari tu, kena bagi duit, kan duit orang, kan duit beli kitab apa semua. Dia ingat lagi. Tapi sepanjang tempoh kita duduk mengaji tu, kitab tu boleh dibeli. Walaupun kata harga dia masa tu lebih kurang dalam RM20 lah. RM20 ada yang murah, ada 15, ada 10, ada 20. Tapi kira masa tu mahal lah. Kalau kata dengan kerja kampung ni, kalau kata dengan harga tu kira mahal lah. Tapi boleh beli. Kitab tu boleh beli. Saya ingat waktu kita mengaji tu, saya ingat kitab tak ada lagi rasa tangguh, tak ada. Tak ada tertangguh kata tak lepas nak bayar duit kitab lah, ataupun tak lepas nak bayar apa begini. Dan duit orang tu rasanya sakat je kita duk belajar, tak maknanya tak ada lagi tangguh tu, tak ada. Maknanya boleh. Kan kalau ikutnya tu je kan, kerja mak ayah kita kerja kampung je. Tapi itulah menunjukkan bahawa kata salah satu yang kita lihat, salah satu yang kita nampak daripada mak dengan ayah kita ni, kan satunya adalah jemaah tu tak tinggal. Kan ayah saya ni waktu kata dia ada dulu, jemaah dia tak tinggal. Kan dia tak tinggal jemaah. Setiap waktu mesti ada di masjid. Kan setiap waktu ada masjid. Dan kalau kata anak-anak balik ramai-ramai pun,
Kan umur nak sembang, mau sembang lah. Dia cakap aku nak pergi masjid, dia pergi. Dia tak percaya dah. Umur nak sembang kan, umur nak buat makan kan, buat pom, buat. Aku nak pergi masjid tu. Lesai masjid, lesai mengaji pun semua, aku bawa balik. Tu. Sebab itulah kata Tuhan bagi kan, rezeki tu kan, Tuhan angkatkan kesukaran tu, kesepitan tu. Waktu kita dalam mengaji ni, kami ramai kan, kami keluarga ramai. Kami semua 13 orang. Saya ada balik 13 orang. Seorang meninggal, 12 orang. Jadi waktu hak yang kita duduk mengaji tu, ada lagi adik-adik kita duduk belajar lagi. Jadi boleh. Jadi salah satu yang kita lihat itu, maknanya sembahyang jemaah ni, pok kita dia tak tinggal. Mak kita ni dia perempuan dia Allah mai di rumah lah. Tapi kalau duduk di rumah, kan dia buat jemaah dengan pok kita. Kalau pok kita tak ada lagi tu, buat jemaah dengan mak kita. Tapi banyaknya jemaah tak tinggal. Pergi pula jemaah bukan kata pergi tu, pergi mayang syak ataupun mayang maghrib, habis mayang maghrib pergi zikir pun balik dak. Daripada mayang maghrib tu sampai ke syak, sampai selesai, kalau ada apa-apa semua duduk selesai baru balik. Begitulah dia punya turutan dia. Jadi kita lihat tu kata kata kalau nak ikut kita ke rasa kalau kata dengan yuran koda tu rasa tak lepas bayar. Tapi sepanjang waktu kita mengaji kan, dia punya alhamdulillah kita boleh belajar tu dengan baik. Mungkin ada lah sekali dua tu yang berlaku tu sebab lewat sikit. Tapi nak bagi tahu kata orang yang hak jaganya jemaahnya, jaga dia punya sembahyang 5 waktunya, tambah lagi dengan berjemaah, salah satunya Tuhan bagi kelebihan bagi dia, ataupun Tuhan bagi kelebihan bagi orang yang jaga itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala angkat kesepitan, kesulitan, kesukaran dalam kehidupannya. Kita jadi mudah. Dengan pekerjaan kita jadi mudah. Sebab apa? Kita jaga akan jemaah. Bukan senang kan nak jaga jemaah tu, bukan senang. Tapi kalau kata kita boleh jaga pada jemaah tu, itu adalah satu perkara yang sangat besar yang Allah Ta'ala beri kepada hamba dia. Baik, habis tu. Jadi Allah Al-Qawariri tadi ni, ketika mana dia jaga, maka dia pun berduka cita, bersedih, kata Allah tak sempat aku, tak dapat sama dengan dia, maka tak dapat aku dengan jemaah tadi. Maka kata Musanif, dan adalah mendapat takbiratul ihram, mengiringi takbir imam itu sangat besar kelebihannya, dan luput itu amat rugi, tersebut di dalam Al-Jauharul Mawhu. Tu boleh tengoklah ke dalam Al-Jauharul Mawhu. Baik, dan kata Musanif, dan adalah mendapat takbiratul ihram, mengiringi imam, takbir itu sangat besar kelebihannya, ya seperti mana yang kita sebut dulu lah. Itu diberi oleh Allah Ta'ala kepada hambanya dua kelepasan. Satu kelepasan daripada sifat munafik, yang kedua adalah lepasan daripada azab api neraka. Iaitu ketika mana imam takbir Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Jangan kita sekali lah, seperti yang kita sebut dahulu, kita jangan bersekali kan. Kalau bersekali, dia meluputkan fadilat berjemaah. Sama ada takbir awal ataupun takbir intiqalah. Biar imam takbir Allahu Akbar, maka barulah kita Allahu Akbar. Maknanya imam sebut dengar dah akbar, barulah kita Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah, kita barulah Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah, barulah kita Sami'allahu liman hamidah. Bunyi lengkap dah imam sebut, baru kita sebut Sami'allahu liman hamidah. Jangan sama-sama. Kalau sama-sama, dia meluputkan akan fadilat berjemaah. Kalau kata kita dulu, itu membatalkan daripada sembahyang. Sebab itulah bila imam takbir dulu, maka barulah kita takbir. Begitulah takbir intiqalah, maknanya takbir perpindahan rukuk pun begitu. Kalau kita biar imam sebut dulu Allahu Akbar, maka kita buat Allahu Akbar. Allahu Akbar, barulah kita Allah. Sami'allahu liman hamidah, barulah kita Sami'allahu liman hamidah. Begitulah dia punya seterusnya. Jadi orang-orang yang dapat takbiratul ihram dengan imam, maka dia dapat kelebihan tu, dan luput itu amat rugi, tersebut dalam kitab Al-Jauharul Mawhu. Tu boleh tengok dalam kitab Al-Jauharul Mawhu. Dia cerita lagi tentang orang yang rugi ketika mana luput daripada fadilat jemaah tadi.
Dan kata musannif, dan riwayat, maknanya diceritakan daripada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bahawasanya datang baginya perniagaan di Mesir 400 unta dengan muatannya, kan muatan 400 unta tadi, maka keluar ia, iaitu Abdurrahman bin Auf mendapat akan dia, jadi akan 400 unta tadi ni, maka lambat berpalingnya hingga luput, maknanya lambat daripada urusan tadi ni hingga luput akan dia, akan apa begini, akan Abdurrahman tadi ni daripada takbiratul ihram serta dengan Nabi SAW daripada sembahyang fajar, ini pada sembahyang subuh, dan mendapat ia akan Rasulullah SAW di dalam rukuk pada rakaat pertama, maka tak selesai daripada sembahyang bersedekah ia akan 400 unta yang datang di Mesir itu sekaliannya di dalam kan sabilillah. Kemudian maka sembah ya Rasulullah, aku perbuat bagi bagian-bagian, maka adakah tercapai aku akan pahala takbiratul ihram? Maka sabdanya Nabi SAW, maka sembah ya Rasulullah, aku jadikan barang yang di atasnya daripada segala mata benda sekaliannya di dalam sabilillah, adakah tercapai aku akan pahalanya? Maka tiada. Maka sembah ia adalah di atas tiap-tiap zaman itu seorang sahayah bagi aku, merdeka akan dia bagi wajhullah ta'ala, yakni kerana Allah ta'ala, adakah mencapai aku akan pahalanya? Sabdanya Nabi SAW, tiada. Baik, jadi diceritakan daripada Abdurrahman bin Auf, jadi pada kata kelebihan kata orang yang dapat takbiratul ihram mengiringi imam tadi. Jadi satu ketika Abdurrahman bin Auf tadi ni dia berurusan, sebab Abdurrahman ni dia adalah orang yang ahli perniagaan kan, dan juga dia adalah orang yang kaya kan, Abdurrahman bin Auf kan. Tuan-tuan boleh tengok ataupun boleh baca kisah Abdurrahman bin Auf kan, dia adalah seorang peniaga dan juga kaya. Dan ketika mana dia menguruskan perniagaan dia tadi kan, iaitu dengan 400 unta tadi ni, maka ketika mana dia urus niaga tadi, maka urusan tu jadi lambat. Jadi bila urusan tu jadi lambat, maka dia terluput akan takbiratul ihram mengiringi imam tadi ni bersama dengan Rasulullah. Maknanya takbiratul ihram berserta dengan Rasulullah SAW pada waktu tu sembahyang waktu fajar kan, waktu subuh tadi. Jadi waktu Nabi SAW jadi imam, maka dia tak sempat untuk dapat takbiratul ihram selepas daripada Nabi SAW takbir tadi. Maka Abdurrahman tadi ni kan, dia dapat takbir, dapat takbir iaitu di dalam rukuk pada rakaat yang pertama, akan dapat rukuk dalam rakaat yang pertama, akan dapat rukuk dalam rakaat pertama. Maknanya dapat rakaat tu, tapi cuma dia tak dapat takbir awal. Lepas tu kalau orang yang masbuk, dia dapat takbir dan rukuk berserta dengan imam, maka dia dapat akan rakaat tersebut. Contoh kita tahu waktu maghrib tadi, dia masuk, imam sudah berada dalam keadaan rukuk, maka dia masuk takbir dan rukuk selalu, tak perlu baca apa-apa. Tak perlu dia baca doa Ujitah ke Fatihah, tak perlu. Dia takbir dan terus saja rukuk. Kalau sekiranya dia dapat rukuk itu adalah dengan tamakninah, maka dia dapat akan rakaat tersebut. Jadi Abdurrahman bin Auf tadi dia dapat akan rakaat tadi dalam rukuk bersama dengan Nabi SAW, cuma dia tidak dapat akan takbiratul ihram mengiringi tadi kan, mengiringi imam tadi, hak tu dia tak dapat kan, hak tu dia tak dapat. Maka bila dia tak dapat tadi, maka apa yang dibuat oleh Abdurrahman bin Auf tadi, maka tak kala selesai ia daripada sembahyang kan bersama dengan Rasulullah SAW pada sembahyang fajar tadi ni, bersedekah ia Abdullah tadi akan 400 unta tadi untuk
menggantikan daripada hak dia tak dapat takbiratul ihram tadi, mengiringi imam tadi. Maka dia pun sedekah akan unta tadi, 400 unta yang hak datang daripada Mesir, sekaliannya itu di dalam sabilillah. Kemudian dia pun kata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku perbuat bagian, maka adakah tercapai aku akan pahala takbiratul ihram? Nabi kata tiada. Nabi kata tak dapat. Hakmu apa sedekah akan unta tadi tu dengan fi sabilillah tadi, dengan perbuatan hak buat tadi ni, pahala takbiratul ihram mengiringi imam tadi ni tak dapat. Maka bila tak dapat, maka Abdul Rahman pun tanya lagi kepada Rasulullah. Maka sembah, ya, ini Abdul Rahman tadi, ya Rasulullah, aku jadikan barang yang di atasnya, di atas unta tadi, daripada segala mata benda sekaliannya di dalam sabilillah. Aku jadikan segala mata benda daripada unta tadi ni pada fi sabilillah, pada jalan Allah. Adakah tercapai aku akan pahala tu? Jadi akan pahala takbiratul ihram tadi. Sampai ke tak kalau aku buat gitu? Maka Nabi SAW kata tiada, tak sampai juga pahala tadi. Pahala takbiratul ihram tadi. Maka sembah ia Abdul Rahman tadi, dia pun tanya lagi kepada Rasulullah SAW, adalah di atas tiap-tiap jamal. Jamal ni maksudnya unta. Jamal maksudnya unta. Adalah di atas tiap-tiap jamal, jadi unta itu seorang sahaya bagiku, aku merdeka akan dia, akan hamba tadi, bagi wajhullah Ta'ala. Jadi kerana Allah Ta'ala, adakah mencapai aku akan pahala tu, akan pahala takbiratul ihram tadi? Maka Nabi SAW kata tak ada juga. Tiada maknanya tak dapat. Kalau kata aku ada seorang, kalau kata tiap-tiap unta tadi ada seorang saya kan, dan aku merdekakan bagi mereka, adakah dapat aku akan pahala tadi? Maka Nabi kata tak dapat juga. Kemudian sabdanya Nabi SAW, hei Abdul Rahman, ini Abdul Rahman bin Auf, jikalau ada dunia dan barang yang di dalamnya, maknanya segala isi dalam dunia ni daripada harta kamu, dan engkau jadikan dia akan segala barang ataupun mata benda dunia ni daripada milik kamu, kan, di dalam sabilillah, tiada tercapai kamu akan kelebihannya. Maka Nabi kata tak capai juga akan kelebihan, yakni pahala daripada takbiratul ihram. Sebab itulah orang yang dapat takbiratul ihram mengiringi imam itu kan mendapat akan kelebihan yang sangat besar. Sebab itulah Abdul Rahman bin Auf tadi ni, dia sedekah tadi ni sebab dia tak dapat takbiratul ihram mengiringi imam. Besar pahalanya kan kita dapat. Sebab itulah kan, ketika mana imam takbir, maka kita yang, kalau kata kita yang pada sembahyang ni, maknanya kita kena bersiap lebih awal supaya kita dapat akan takbir mengiringi imam. Kerana kelebihannya sangat besar, sebagaimana yang diceritakan daripada Abdul Rahman bin Auf tadi. Dia sekira-kira dia sedekahkan. Maka menjadi panduan bagi kita, menjadi satu pengajaran bagi kita, pelajaran bagi kita, untuk kita lebih kepada kita mengamalkan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, kan, supaya kita sentiasa dapat jemaah tu. Bukan kata jemaah sekadar kata dapat 27 tu saja, tapi kita dapat juga takbiratul ihram mengiringi imam. Kalau kata dari segi sudut dapat pahala 27 tu dapat, cuma dari segi sudut kata kelebihan yang suku pula. Sebab itulah dalam sembahyang ni ada kelebihan yang suku daripada 27 tu. Seperti mana kita mendapat takbiratul ihram mengiringi imam. Jadi orang yang hak dapat, maka dia dapatlah kelebihan tu, kan, berserta dengan pahala daripada sembahyang jemaah itu sendiri. Jadi mudah-mudahanlah kan kita, mudah-mudahan di samping kita sembahyang jemaah itu, di samping itu juga kita dapat pahala daripada ataupun kelebihan daripada takbiratul ihram mengiringi imam. Yang hak seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW pada muka surat yang ketiga itu kita sebutkan.
Itu adalah di antara kelebihan yang kita dapat daripada takbiratul ihram mengiringi imam. Habis. Maka kata musannif, fasal yang kedua pada menyatakan syarat-syarat bagi sah kedua. Pada fasal yang kedua pula musannif akan cerita pula tentang syarat-syarat qudhah, maknanya syarat-syarat sah kita ikut imam pula. Habislah tentang kelebihan daripada sembahyang dan juga kelebihan daripada takbiratul ihram mengiringi imam. Jadi kita ambil dah ni sebagai untuk kita bersemangat dan juga lebih kita dan bersungguh-sungguh untuk kita mendapatkan kelebihan daripada sembahyang Jumaat dan juga kelebihan daripada takbiratul ihram mengiringi imam. Mudah-mudahan wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربي زدنا علما وارزقنا فهم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.